Ni. Hari ni lain macam sikit. Kayuhan basikal aku. Special. Probably the fittest policeman in the police force. Datuk Blade Fadil, Ketua Polis Kuala Lumpur, kod ni KL1. Hari ni Tok Blade ajak kayuh. Sambil kita kayuh, kerja nak sembang-sembang. Macam-macam nak sembang ni Tok? Banyak hal. Ha? Banyak hal. Kira kita macam kita nak muhasabah diri, apa yang berlaku sekarang ni. True cycling. Kalau korang nak tahu, Datuk Blade Fadil dia adalah Iron Man. Sekarang ni macam semua orang nak jadi Iron Man je Tok. Ya, kekuasaan ni, polis ni, dia ada sinonim dah dengan fitness. Ya. Tak boleh tak pisah lah. Mana boleh polis tak fit. Betul. Nak kena selamatkan orang. Kalau tak fit je lah. Physical fitness satu. Fitness on mental ni satu. Hari tu masa Alif pergi pejabat tu, Alif tengok orang semua ada yang kena naik tangga, kena pergi office. Apa ni, menggalakkan penggunaan tangga. Tu ada orang Alif, ada member Alif seorang duduk kat Sabah. Dia kata, kau tahu tak? Dulu Datuk Blade tu, crime rate tinggi. Dia masuk je, orang turun bro. Tu hikmah dia lah tu, hikmah. Hikmah dia. Macam dalam kejayaan abang ni, Sri Khalid ni dia come up dengan satu program tau. Dia panggil Young Leaders Need to Serve dia punya kampung. Okey. Dia yang serve kat Tawau tu. Oh, bukan kat Tanakan. Kat Tanakan, Tawau. Lepas tu, Tawau ni memang ada isu lah tu. Tawau ni kira abang punya kampung lah. Masa tu bapak pun masih lagi, ayah, abah di sana masih lagi imam besar. Imam besar Tawau? Imam besar. Patut bercahaya kat tu. Bercahaya. Alhamdulillah, hampir 4 tahun di sana. Abang manage tinggalkan Tawau dengan violent crime and property crime almost zero lah. Ya? Masa awal ambil tu memang isu dia tu lah. Memang. Violent crime dekat Tawau tu memang mencanak lah. Memang kasih kosong lah. Oh ya? Happy climbing. So first route kita nak naik. Jangan tembak awas sekali. Lek lu. Kita bawa tu Blade tengok. Tok Blade baru 2 bulan dekat KL. So kita bawa dia ronda-ronda naik bukit lu. Ni view kita. Ui lama tak kayu nak climbing. Hari ni kita scam polis lah. Kita bawa KL1 naik bukit terus. Soalan cepu mas tu. Boleh ke tak kayu basikal kat jalan raya ni sebenarnya? Dah memang basikal ni medium transport. Mana boleh tak kayu? Kita kena kayu basikal atas jalan raya lah. Kalau bukan atas jalan raya, nak kayu kat mana lagi? The thing is, dalam Akta Pengangkutan Jalan ni, the principle is very clear. Lori ni, dia kena respect vehicles. Kenderaan kecil ni kena respect riders. Riders ni kena respect cyclist. Dan semua orang tahu kita nak kena respect pedestrian. Setiap yang ada ni, lapisan-lapisan je daripada pedestrian, daripada pejalan kaki, sampailah yang bawa lori, bawa bas, full license ni, ini dianggap sebagai pengguna jalan raya. So, semua kena mematuhi peraturannya. Ada do and don'ts dia, yang ni tak boleh. So, cyclist, you have to prepare yourself as a cyclist lah. So, you have to wearing your helmet, dan pakai peralatan yang sesuai. Kalau malam kena ada reflector. Somehow juga dalam keadaan sekarang ni, kalau basikal you kena equip dengan lampu, brake, untuk keselamatan you dan keselamatan orang lain. Itu yang paling penting. The thing is, kita pun nak macam negara maju tau. Nampak tak negara maju? How they use basikal ni sebagai medium transport yang paling utama. Macam dekat Belanda. For example, kan? Semua orang China. Even London. Diorang gunakan basikal ni, satu dia green. Very green. Nombor 2-nya efficient. Kan? Parking safe. And then healthy. Banyak kebaikan lah. Daripada bawa kereta. Daripada bawa kereta memang dapat mengurangkan kesesakan yang amat sangat. Itu sebabnya di Malaysia ni kita nak ubah. Termasuk Cokit Road KL kan? Ya. Tapi Alik suka lah idea tu, Tok. Kita nak jadikan KL ni macam London. Macam Beijing. Rider basikal ni, kita tak boleh kata, you tak bayar road tax. Memanglah basikal tak bayar road tax. Tapi dia ada hak dah. Tapi netizen cakap macam tu, Tok. No. This one is wrong. Tak bayar road tax tu je. Tak boleh. Basikal tak bayar road tax, tapi orang tu dia bagi income tax. Dia akan fair macam tu pula kan. Jadi sekarang ni kita nak encourage. Lagi banyak basikal digunakan, lagi baik sebenarnya. Kan, dia lagi efisien, lagi mengurangkan
kesesakan lalu lintas. Isu KL saya ni sekarang ni, saya sebagai CPO KL ni, isu sekarang saya ni bukan jenayah tau. Jenayah is part of it lah. Isu main problem saya kat KL ni, ni. Basikal. Kesesakan lalu lintas. Kesesakan lalu lintas yang ada di KL ni. Ini antara cabaran yang paling besar, yang mana, yalah, polis bersama dengan agensi-agensi lain, dengan kerjasama di BKL, local authority, bersama-sama lah. Try come up with the initiative, bagaimana supaya kesesakan lalu lintas KL ni nak kena handle lah. Sebab we are wasting million of money. Tapi Atuk, sebenarnya yang Atuk cakap tu betul. Orang kadang-kadang dia orang condemn je, nampak cyclist je kan. Sekarang ni sampai orang, bila kita baca Atuk, ini benda yang serius lah. Dekat dalam comment section kan, bila ada accident cyclist je kan, orang kata, padan muka. Kenapa tak lenyek je lagi? Panggil ramai-ramai. Dia jadi macam attitude, ada hatred tau, kebencian terhadap ni. Tapi kalau tengok negara lain macam tu cakap, first world country ke negara maju, diorang berbasikal. So macam mana kita nak tukar tu? Ini nak kena ada awareness. Maknanya orang nak kena dipahamkan. Kuasa terutamanya kena memegang peranan. Dan semua kementerian juga telah perlu membantulah. Termasuk respektif ministry seperti Angkutan Jalan. Nak menjelaskan bahawa hak-hak pengguna ni dia ada dan perlu diberi perhatian. Macam cyclist. Yalah, kita nak encourage cyclist untuk kayu di bandar. Tapi laluan basikal tak disediakan. Kalau kita lihat, nampaklah ada di Siti Kerajaan buat kat Syalam, buat kat Putrajaya, tapi tak komprehensif sangat. Dia sebenarnya jalan tu dia dah buat dah, tapi setakat cukup syarat je. Jadi benda-benda begini nak kena kita lihatlah. So masyarakat pun kena berkompromi lah, toleran kepada cyclist. Bahawa cyclist ni, kalau dah laluan dia tidak ada, so dia kena masuk di laluan kenderaan yang paling kiri. So dalam keadaan jalan yang sempit macam ni, kena bas, kena lori, so they have to queue belakang cyclist. It is compulsory. Dah jadi macam tu, sebab tidak ada laluan basikal. Dan pengguna lain seperti pengguna kenderaan lori ni, they have to respect lah. Cyclist diberi keutamaan. Ini jangan nampak cyclist horn, tendang, tolak tepi. Cyclist ni adalah pengguna jalan raya yang perlu diutamakan. Kalau jumpa pejalan kaki, jumpa zebra line tu, kita kena berhenti, bagi pejalan kaki dulu. Bukan kita langgar yang macam tu. Itu yang saya buat dalam pematuhan undang-undang KL ni. Antaranya beginilah ni, benda-benda pematuhan sekecil-kecil peraturan lalu lintas. Ni laluan basikal memang tak boleh double line lah. Ini kena single file lah. Kena single file lah. Tengok macam mana. Ini yang kita nak cakap pasal undang-undang ni. Nak masuk tapi ada kereta parking. Tengok laluan cyclist. 20 km/h. Okey. Lepas tu tiba-tiba ada kon. Ada kon. Lepas tu lagi best, depan ni ada bas. Macam mana? Dah lah laluan kecil. Laluan cyclist pun tak ada. Lepas tu kalau ada pun di tepi tu, di situlah ada longkang, ada drain apa semuanya. So ini semua antara yang membahayakan. Masuk laluan basikal. Kalau ada laluan basikal, masuk laluan basikal. Tapi kita faham laluan basikal tak berapa nak berupa laluan basikal. Betul lah pasal. Jadi kebanyakannya diorang akan ambil laluan kenderaan yang paling kiri. So pengguna kenderaan lain, please respect. Tapi kita pun sebagai cyclist kena respect juga. Kena respect juga. Orang lain juga. So kita kena accommodate, kita kena facilitate, kita kena tolerant terhadap cyclist ini, terutamanya cyclist dan pejalan kaki ini. Kita kena utamakan. Kalau cyclist jumpa pejalan kaki, jangan kau langgar pula, Lim. Kau kena berhenti. Bagi pejalan kaki dulu, and then baru kita lalu. Priority to the pedestrian. Yes. Betul cyclist. Betul motorcyclist. Lepas tu baru kenderaan kecil. This is compulsory. Inilah KL. Good morning, Cawan. Good morning, Cawan. Turis pun digerakkan menggunakan basikal. Tapi tengok tu, jalan-jalan kita. Macam mana? Tak apalah, memang kita kena transparent, jujur. Ini memang tak selamat. Tapi kita rasa disiplin as cyclist pun penting. Kalau kita ada waktu yang kita boleh double file, kita buat. Tapi ada waktu yang kita single file, You kena faham. Kena faham. Kadang-kadang you buat double file, jalan sempit, you akan ganggu pergerakan orang lain. Jadi timbang rasa. Nak kena ada kebijaksanaan. Happy climbing. Hari ni memang kita menu naik bukit lah jawab dia. Kita climbing.
Maknanya dalam KL pun boleh buat menu cycling yang best lah. Bang, Ali memang Kan, tak perlu pergi naik Perez Tak atau payah. naik Genti Sepah. Tak payah. Kita ada Bukit Tunggu, ada Major Hill. Macam ni kau tengok, Rip. Tengok ni. Mana ada side? Yalah, tak walk. Dan memang tak ada. Tak ada. Di situlah bump. Di situlah cyclist. Di situlah pejalan kaki. Ni apa lagi? Climbing ni kita tembak lah sekali. Kita tembak. Aduh, Iron Man dah ajak lawan dah pula. Dah tembak lah. Aduh. sikit. So bukan tak boleh. Kita come up dengan cadangan. Kerajaan akan ambil perhatian lah. Ya. Kan, pembuat dasar akan memahami. Ya. Dan perlu ditambah baik, kita tambah baiklah. Betul. Kan? Kan? Macam kami sebagai peguat kuasa, Ha. kami nak angkat isu ni melalui peguat kuasaan lah. Ya. Jadi bila kita kuat kuasakan, benda ni masih lagi berlaku dan kita minta pihak berwajib, termasuk kita punya pemimpin, pembuat dasar, Ya. akan mengambil kira lah. Bukan tu je tu. Ali rasa Ha. kalau kita dah buat ni nanti, fasiliti dah cantik, jalan dah cun, kita punya mentaliti civil kita Itu. pun kena mantap kan? Itu yang paling challenge lah. Calik, betul. Dia berbalik kepada attitude, Ya. disiplin, Ya. pengguna dia. User dia. User. Satu benda lagi yang orang selalu cakap isu rempit ni tu. Ali nak tahu berapa ramai ataupun berapa banyak saman yang polis keluarkan dekat geng-geng rempit ni tu. Ini adalah perkara biasa. Semua orang kena patuh undang-undang. Ya. Kita letakkan fokus supaya patuh kepada sekecil-kecil peraturan lalu lintas. Dan kita start kat KL ni, kalau masuk KL ni kena pakai helmet, Ya. kena jaga zebra line ni. Line, grill. Grill jaga semua, jangan berhenti melepasi garisan putih. Ya. Tak kira lah basikal ke, pemandu kereta ke, berjalan kaki ke, jangan langgar lampu merah. Supaya masyarakat KL ni ada awareness. Ya. Dan juga kepada semua yang datang ke KL ni, bahawa KL ni ada standard dia. Kita nak macam di overseas juga. Kalau pergi sembahyang Jumaat pun, kau tak boleh pakai songgok pada rumah. Pakai helmet lah. Naik motor pakai helmet dulu. Betul? Sampai masjid baru pakai songgok. Ya. Educate dulu. Educate dulu. Selepas satu tempoh baru start saman. Sekarang ni dah start saman lah. Sekarang ni dia beribu-ribu. Kan? Beribu-ribu saman lah. Ini adalah satu kaedah kita mendidik masyarakat. Kita pun tak mau didik masyarakat menggunakan saman lah, Dave. Sebab benda-benda begini kena start daripada rumah, disiplin, daripada sekolah. So, semua pihak memainkan peranan lah. Okey, Tok. Mungkin ni satu benda lah. Mungkin geng-geng mat motor ni lah, kan? So, mungkin kita nak beritahu yang macam, aku pun minat kat motor. Tapi kita patutlah undang-undang. Janganlah nak racing ke apa, mengganggu ketenteraman. Tapi kita kena tengok bagaimana mereka ni terdedah dengan program atau aktiviti yang tak sihat begini. Dah duduk di flat contoh. Kawasan riadah pun tak ada. Tempat permainan pun tak ada. So dia kena keluar masuk sini. Dia keluar dia jumpa motor. Motor, geng-geng motor. Yalah, faktor sosio dan ekonomi juga Main peranan ke? main peranan lah. Menyebabkan diorang ada pilihan naik motor lah, bos. Sebab itu adalah hiburan pada mereka. Itu sebutnya perlunya ada kesedaran. Kesedaran tentang bahaya merisikokan pengguna jalan raya yang lain. Itu sebabnya kita nak kena ada tanggungjawab. Semua orang kena memainkan peranan. Ini bandar kita. This is our city. Tengok, kita ada cyclist. Ada cyclist. Nampak tu sebelah kanan tu cyclist. Yang dekat area ni kan, memang jadi hotspot orang ambil gambar tu. Tapi kat sini juga ada orang yang sentuh pasal orang-orang luar buat berniaga, ambil gambar, scam orang kat sini. Apa yang dilakukan oleh PDRM? Itu memang ada berlaku. Kita pun terkesan. Macam tu dia ambil gambar, dia charge lah. Tapi sebenarnya dia tak boleh paksa orang. Tok. Ni kau. Berapa bayar sekali gambar? RM10. Kau daripada mana kampung? Sabah. Sabah. Orang Sabah. Kat mana ni orang Sabah ni? Jadi kalau orang tak mau bayar, tak apa-apa kan? Ada. Jangan paksa. Ada paksa. Kan? Kau kena bantulah, Jaga kereta, jaga lalu lintas.
Yang ni kena bayar. Boleh. Ini kena bayar. Kau kena bayar. Ini ketua polis KL. Okey. Sekarang hari ni yang ambil gambar tu kena scam dengan aku. Dia kena bayar aku. Jom tu, kita kayuh ni. Ya. Naik bukit. Tengok cyclist. Morning. Morning. Even among cyclist pun, Ya. menu kayu KL ni antara yang favourite tau. Memang pun. Kayu Ya. Jalan Sultan Ismail, KLCC. We are making content. We are making We are content. making content to highlight the rights of the cyclist. Kita Yalah. sebab kita cakap kadang-kadang kita kaya, kita nak suka-suka enjoy, bukan nak kacau orang. Tapi orang macam marah dekat cyclist. It's all about attitude and understanding. Ya. Kan? Enjoy. Alright. Okay. See you, brother. Alright. Alright. Take care. Okay, brother. See you.